Saya Aziz Neri mewakili artis anak-anak Johor mengucapkan selamat kepada Baginda Sultan Johor sempena kemahkotaan Baginda Sultan Johor Daulat Tuanku. Di sini Parti ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sempena istiadat kemahkotaan, dan kita semua mendoakan semoga tuanku dipanjangkan umur dan dilimpahkan rezeki, sihat walafiat. Amin. Assalamualaikum tuanku. Patik Angah Raja Lawak. Patik Alung Cham. Ucapan tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sempena istiadat kemahkotaan. Semoga tuanku sentiasa sihat. Ampun tuanku. Penglibatan artis-artis anak Johor dalam memeriahkan lagi sambutan istiadat kemahkotaan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada 23 Mac ini pastinya mewarnai acara yang penuh bersejarah itu. Menerusi Yayasan Warisan Johor YWJ, pelbagai acara telah direncanakan termasuk konsert pelbagai genre yang bakal dipersembahkan kepada seluruh rakyat di Bandaraya Johor Bahru. Bagi memastikan kelancaran program, YWJ baru-baru ini telah mengadakan perjumpaan bersama artis-artis kelahiran Johor yang terlibat dalam persembahan berkenaan di Saloma Bistro, Kuala Lumpur. Program artis anak Johor ni yang dianjurkan oleh Yayasan dah masuk 3 tahun. Sebelum ni pada 2 tahun yang terdahulu telah ada kerjasama lah, maksudnya bersempena dengan pengisytiharan Bandar Maharani Bandar Diraja dan juga Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, dan ini kali ketiga lah. Dan nama-nama artis anak Johor ni pun telah dipersembahkan kepada tuanku, jadi tuanku pun dah berkenan. Jadi alhamdulillah, saya rasa memang kami berbangga lah, dan saya rasa seronok sebab kerjasama yang diberikan oleh artis-artis anak Johor setakat ni memang sangat baiklah dengan Datuk Iraman, bantuan pada Datuk Iraman dan rakan-rakan yang lain. Saya rasa memang, dan apa yang kami harapkan kerjasama ini dapat diteruskan di masa-masa akan datang, dan sebagai kata orang meraihkan hari kemahkotaan Buah Duli. Jadi kami mengharapkan supaya orang ramai, maknanya hiburan untuk rakyat, bukan sekadar hiburan tetapi hubungan antara istana dan rakyat dapat terjalin dengan lebih erat lah. Jadi ini yang cara kami buatlah, insyaAllah. Bermula 23 hingga 28 Mac, acara 5 hari berkenaan membabitkan persembahan kebudayaan, muzik pop dan jazz, irama 60-an, persembahan kesenian Islam Cahaya Jauhar, dan acara kemuncaknya ialah konsert kemahkotaan Raja dan Rakyat berpisah tiada. Alhamdulillah, kami artis anak Johor telah pun selesai bermesyuarat sesi taklimat mengenai persembahan artis anak-anak Johor sempena kemahkotaan Baginda Sultan Johor yang akan berlangsung pada 23 Mac ini hingga 28 hari bulan Mac ini. Dan kami artis anak-anak Johor rasa bangga dengan adanya Yayasan Warisan Johor. Dapatlah kami sebagai artis anak-anak Johor kata orang tu sama-sama memeriahkan kemahkotaan Baginda Sultan Johor. Bersempena dengan hari ini, saya rasa gembira dapat dipelawa untuk bersama-sama untuk meraihkan majlis di hari perayaan tersebut, mana saya diberikan tugas untuk jadi pengacara pada malam 25 hari bulan tu. InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa, saya akan bersama-sama dengan orang di sana. Dan kalau anda rindu dengan lagu saya dulu-dululah, lagu ayam tu ke, lagu makan ke, InsyaAllah saya akan cuba berikan anda makan ayam. Okey, di sini Sarawak sangat berbesar hati kerana Sarawak diberi kesempatan untuk mengadakan persembahan sempena istiadat kemahkotaan Duli Tuanku pada 28 hari bulan di Dataran.
dan selalu harap ramai-ramai kita warga negara Johor datang untuk meraihkan malam itu nanti. Okey, untuk hari ini kita adakan mesyuarat mana anak-anak Johor, artis Johor yang terpilih untuk menyertai konsert kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor yang akan berlangsung pada 23 hingga 28 hari bulan, dan yang mana saya terlibat pada 28 hari bulan, iaitu hari kemuncak lah. Dan insya-Allah saya akan menyanyikan sebuah lagu saya sendiri, mungkin lagu Matahari, dan satu lagi masih lagi terfikir-fikir tak tahu lagu apa sebenarnya. Bila dapat macam ni rasa macam sangat bangga sebagai anak Johor kita dapat turut serta untuk kali yang kedua. Sebelumnya saya terlibat pada 2 tahun yang lepas di MUA, iaitu sempena Hari Keputeraan, dan juga di mana bandar MUA diisytiharkan sebagai bandar diraja Johor, dan kali ini di dataran Bandaraya Johor Bahru. Dah lama saya tak perform kat sana, dan insya-Allah saya akan bawakan sesuatu yang istimewa lah. Saya akan macam biasalah akan menyampaikan beberapa lagu lah daripada band kita orang. Tajuk lagu buat masa ni yang saya rancangkan ialah kemungkinan Kasih Latifah, Siti Dewi Dewi. Saya harap semua-semua yang dirancang, semua-semua sekali yang kita usahakan dapat kita lakukan dengan baik, insya-Allah, dan sama-samalah kita berhibur pada hari itu kan, demi untuk kita bersama dengan Sultan kita kan, sama-samalah kita dapat bersama-samalah dengan rakyat, dengan semua. Kita doa ramai-ramai. Okey, saya daripada Lan Bahrin Johor Bahru. So basically kita orang adalah sebagai penaja rasmi untuk pakaian. So kita akan sponsor semua artis pada malam konsert bermula 23 hari bulan sampai 28 hari bulan. So ni antara bajunya, salah satu yang kita akan sponsor. So and then kita juga akan sponsor untuk semua kru, dan insya-Allah kita akan sponsor juga untuk media yang terlibat. Selain persembahan konsert, Hari Kemahkotaan turut dimeriahkan dengan pementasan teater musikal Wira Samudra yang akan dipertontonkan kepada orang ramai. Pementasan itu bakal dijayakan 20 pemuzik, kumpulan choir serta lebih 100 pelakon. Dengan sasaran 9,000 penonton, teater berdurasi lebih sejam itu akan dipentaskan di Stadium Tertutup Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG pada 24, 25 dan 26 April depan. Baik, pertama sekali untuk istiadat kemahkotaan ni dalam perayaan menyambut kemahkotaan, cara-cara yang Yayasan Warisan Johor dipertanggungjawabkan, salah satunya seperti yang kita tahu, kita akan menganjurkan dan mengelolakan cara-cara konsert, tapi salah satu yang paling istimewa ialah teater musikal Wira Samudra yang akan dipentaskan di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang tarikh 24, 25, 26. Apa yang saya nak tekankan bahawa teater ini adalah sesuatu yang sangat istimewa dari karyawan-karyawan seni negeri Johor untuk rakyat negeri Johor, dan ianya berdasarkan kepada sejarah negeri Johor, yang mana untuk kemahkotaan yang kita tunggu dan kita sambut selepas 55 tahun yang lalu, kita kena bagi yang terbaik. Dan it's a big challenge sebenarnya kepada anak seni Johor. Kita dah buat persiapan selama setahun. Hari ini berkemungkinan saya tidak berhajat untuk menyebut siapakah pelakon-pelakonnya, sebab saya rasa kita perlu lebih banyak lagi bersua untuk keep on updating what's going on in Wira Samudra. The first thing, apa yang kami jumpai ialah bagaimana kehebatan Johor, bangsa Johor dalam penciptaan, melakarkan sejarah sehingga terbinanya satu negeri, bangsa yang bertauladan, yang bertamadun, dan akhirnya perjuangan-perjuangan mereka ini
kita hadir hari ini dengan segala kemajuan yang kita kecapi. Indahnya kebanyakan daripada keperkasaan bangsa itu tersembunyi, dan teater ini berhajat untuk mencongkil dan kemudiannya menghidangkan kepada penonton yang mungkin kita tak tahu semua betapa besarnya kita satu masa dahulu. Pihak kesemua artis anak-anak Johor yang hari ini hadir dan bersetuju, kita mengucapkan baik terima kasih kepada Yayasan Warisan Johor kerana telah melaraskan maknanya melaksanakan ini satu pengalaman besar tahun ini. Kali ini 2 tahun lepas tu kita buat mungkin semalam 2 malam, tapi ini 5 malam dan merupakan satu cabaran kepada yayasan, tapi alhamdulillah Yayasan Warisan Johor menggalas kerja-kerja ini dengan baik dan kita mengucapkan terima kasih. Bukan saja mana selain daripada kita yang dipilih yang dapat memberi sumbangan kepada rakyat Johor untuk hiburan, tetapi juga ini sebagai satu ingatan ataupun rasa mesra dan junjung kasih kita kepada Duli Maha Mulia Tuanku. Jadi terima kasih yang tak terhingga melalui Yayasan Warisan Johor, kerana tanpa yayasan ini kita juga hubungannya akan agak susah ataupun susah nak dilaksanakan. Di sini Patik ingin mengambil kesempatan untuk merapat sembah tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, sempena kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Semoga Tuanku sentiasa sihat dan menjunjung kasih Tuanku. Ampun Tuanku. Sebagai rakyat negeri Johor, saya rasa bersyukur benar kerana hendaknya di bawah tadbiran ke bawah Duli Tuanku, Johor akan menjadi makmur dan aman sentiasa hendaknya. Selamat Hari Kemahkotaan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor. Semoga dengan adanya Hari Kemahkotaan ini, Tuanku akan lebih mesra dengan rakyat dan juga sentiasa disayangi oleh seisi rakyat negeri Johor, insya-Allah. Patik daripada Kepulauan Spider ingin mengucapkan salam tahniah di atas kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim. Semoga Tuanku diberkati dan dilimpahi rahmat olehnya. Mudah-mudahan.